Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Ramla Saharani dalam Buletin MBI edisi ke-21 2025. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan fokus utama edisi kali ini. 30 pasukan sertai pertandingan Inorace MBI 2025. Pertandingan MBI Feud 2025 meriahkan sambutan Bulan Inovasi dan Integriti MBI. MBI rangkul Naib Johan dalam Festival Choir pihak berkuasa tempatan PBT Piala Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak 2025. Sambutan Bulan Inovasi dan Integriti Majlis Bandar Raya Ipoh MBI 2025 dimeriahkan dengan penganjuran pertandingan Inorace MBI. Menerusi pertandingan itu, seramai 30 pasukan yang terdiri daripada warga MBI serta agensi luar telah mengambil bahagian. Terdahulu, majlis pelepasan pertandingan tersebut telah disempurnakan Datuk Bandar Ipoh, Zamasyari Hanifah. Format bagi pertandingan Inorace MBI ini adalah setiap pasukan terdiri daripada 3 orang peserta, di mana cabaran dalam pertandingan ini dilaksanakan menggunakan kenderaan dengan konsep perlumbaan yang menggabungkan elemen inovasi, kerjasama berpasukan serta pemikiran strategi. Para peserta juga diuji menerusi tugasan di 3 checkpoint utama di samping berpeluang meneroka keunikan Bandaraya Ipoh dan perlu menjawab soalan berkaitan tulip kenderaan merangkumi jarak kira-kira 30 km. Pemenang pertandingan ini membawa pulang hadiah wang tunai beserta sijil penghargaan sebagai pengiktirafan terhadap kecekapan, kerjasama pasukan dan semangat inovasi yang dipamerkan sepanjang pertandingan. Dalam perkembangan lain, bagi menyemarakkan lagi semangat inovasi serta penghayatan integriti dalam kalangan warga kerja, Majlis Bandar Raya Ipoh MBI telah menganjurkan satu pertandingan yang dikenali sebagai MBI Feud 2025. Menerusi pertandingan ini, seramai 10 pasukan yang terdiri dari warga kerja MBI mengambil bahagian. MBI Feud merupakan pertandingan yang berkonsepkan game show corporate yang diinspirasikan dari format Family Feud dan direka khusus sempena sambutan Bulan Inovasi dan Integriti MBI 2025. Selaras dengan penekanan terhadap nilai integriti dan inovasi, setiap sesi MBI Feud mengekalkan prinsip ketelusan, profesionalisme dan pematuhan etika kerja. Pemenang bagi pertandingan ini membawa pulang hadiah berupa wang tunai. Majlis Bandar Raya Ipoh MBI dinobatkan sebagai Naib Johan dalam Festival Choir pihak berkuasa tempatan PBT Piala Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak 2025. Pertandingan yang diadakan di Teluk Intan itu menyaksikan sebanyak 12 buah PBT telah mengambil bahagian. Menerusi pertandingan tersebut, juara menjadi milik Majlis Daerah Perak Tengah dan di tempat ketiga jatuh kepada Majlis Daerah Tanjung Malim. Sementara itu, di tempat keempat pula telah dimenangi Majlis Daerah Lenggong dan tempat kelima dirangkul Majlis Daerah Kerian selain dinobatkan sebagai pemenang persembahan terbaik. Majlis Pemandaran Taiping pula telah memenangi hadiah bagi kategori anugerah penyokong terbaik. Hadiah kepada pemenang berupa wang tunai dan piala iringan telah disampaikan Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Perak Sandiria Ng Shai Ching kepada Datuk Bandar Ipoh Zamasyari Hanifah. Jabatan Kesihatan Awam dan Perkhidmatan Perbandaran Majlis Bandar Raya Ipoh MBI terus menyantuni warga kerjanya dengan memberi ganjaran buat mereka. Ganjaran berupa wang tunai dan sijil penghargaan itu telah diberikan kepada 10 orang penerima yang menunjukkan prestasi kerja cemerlang pada bulan Oktober dan November lalu.
Idea terhadap inisiatif ini adalah hasil cetusan Datuk Bandar Ipoh Zaman Syarif Hanifah yang ingin melihat warga kerjanya mempunyai semangat kerja yang tinggi selain meningkatkan motivasi dan memperkukuh budaya kecemerlangan anggota kerja lapangan. Penerima ganjaran ini dipilih daripada anggota Grad Jawatan Pembantu Perkhidmatan Am, Pemandu Kenderaan dan Mandor yang merupakan antara tulang belakang utama operasi lapangan MBI. MBI berharap agar pelaksanaan pemberian ganjaran ini akan menjadi pemangkin kepada peningkatan prestasi kerja, mewujudkan persaingan sihat dalam kalangan anggota serta memperkukuh lagi kecekapan penyampaian perkhidmatan awam demi kesejahteraan warga Kuarta Ipoh. Lebih 1,000 anggota Majlis Bandaraya Ipoh MBI hadir pada Mesyuarat Agung Tahunan Kelab Sukan Dewan Bandaraya Ipoh KSDBI bagi sesi 2024-2026. Mesyuarat yang berlangsung di Ipoh Convention Centre ICC itu turut dihadiri Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak. Penganjuran mesyuarat agung tahunan ini bertujuan untuk membincangkan dan mengambil perhatian perkara-perkara utama seperti pembentangan dan pengesahan penyata akaun tahun 2024, pembentangan laporan aktiviti sukan dan sosial 2024-2025 serta isu-isu berbangkit. Berucap pada majlis program berkenaan, Setiausaha Bandaraya berkata penganjuran mesyuarat agung tahunan ini menjadi platform penting untuk memperkukuh tadbir urus kelab, menyemak prestasi dan merangka hala tuju program yang lebih tersusun serta berimpak tinggi kepada ahli. Bersempena mesyuarat tersebut, turut diadakan tayangan montaj aktiviti KSDBI, jamuan serta cabutan bertuah kepada ahli sebagai tanda penghargaan dan memeriahkan suasana program. Pasukan Bola Sepak Majlis Bandaraya Ipoh MBI mencatat pencapaian membanggakan apabila berjaya meraih tempat ketiga dalam kejohanan bola sepak Persatuan Pihak Berkuasa Malaysia Mala Piala Yang Berhormat Menteri KPKT 2025. Kejohanan yang berlangsung selama 4 hari bermula 27 November lalu itu melibatkan penyertaan 40 pihak berkuasa tempatan PBT dari seluruh negara. Hasil kemenangan itu, pasukan bola sepak MBI telah berjaya membawa pulang hadiah berupa wang tunai, piala iringan dan medal. Kejohanan seumpama ini dilihat menjadi platform penting dalam memperkukuh semangat kesukanan, mengeratkan jaringan kerjasama antara PBT selain memupuk budaya sihat dalam kalangan warga kerja. MBI merakamkan ucapan tahniah kepada para pemain, pegawai pasukan dan penyokong yang sentiasa memberi komitmen dan sokongan padu sepanjang kejohanan itu berlangsung. Laporan itu menutup Buletin MBI edisi ke-21 2025. Saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum, salam Ipoh Bestari Sejahtera dan salam Malaysia Madani.